الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم بعد العصبة النسبية. Kemudian lepas daripada asabah nasabiyah, al-mu'tiqu ialah mu'tiq. Asabah juga ni. Asabah makna wala. Dia habis dah segala asabah-asabah nasabiyah. Maka berpindahlah pula wali itu kepada al-mu'tiqu. Maknanya laki-laki yang memerdekakan hamba. Hamba perempuan itulah. Atiqah dia. Tu. Kemudian kalau tak ada mu'tiqu, summa asabatuh. Kemudian asabahnya asabah mu'tiq. Asabah mu'tiq pula. Kalau tak ada mu'tiq tu tak ada asabah mu'tiq. Summa mu'tiqul mu'tiqi. Habis solihah tak ada. Asabah kepada mu'tiq tu tak ada. Dia pergi pula kepada mu'tiqul mu'tiq. Itulah yang memerdekakan akan mu'tiq. Mu'tiq kepada mu'tiq. Tu. Dia makna mu'tiq yang kedua tu makna adalah atiq. Dia atiqah. Mu'tiq bagi mu'tiq. Tu. Mu'tiq bagi mu'tiq hok jadi wali tu. Mu'tiq kepada mu'tiq hok jadi wali tu. Dia jadi berlapis gitu. Summa asabatuhu. Kemudian asabahnya asabah mu'tiqil mu'tiq. Asabah kepada mu'tiqil mu'tiq. Pula. Tu. Ialah makna mu'tiq tu maknanya zaman kita tu tak ada lah. Tapi nak ayatnya lah gitu lah. Summa asabatuhu bihaqqil wala' dengan hak wala'. Wala' tu makna memerdekakan lah. Kama fil irthi. Sebagaimana pada iris. Pada iris lagu tu lah tartib dianya. Jadi di sini pun balah tulah juga. Wa yuzawwiju atiqatal mar'ati. Mengawinkan atiqah. Atiqah hamba permerdekaan orang tino. Moga orang tino mu'tiqah kepada atiqah dia tu. Dia nak jadi wali tak boleh. Moga dia orang tino. Tu. Jadi mengawinkan atiqah kepada mar'ah tu. Hamba yang dimerdekakan oleh sayyidah, penghulu perempuan. Fi hayatiha pada masa hayatnya al-mar'ah. Masa hayat mar'ah lagi. Mar'ah tu dah ada lagi dah. Waliyuha oleh walinya al-mar'ah. Tu wali kepada mar'ah tu ialah wali kepada atiqah al-mar'ah. Tu. Jadi wali kepada mar'ah tu mengawinkan akan atiqah mar'ah. Li'annahu kerana bahawasanya sya'an
lamman tafat wilayatul mar'ati lin nikah. Tak kala ternafilah oleh wilayah mar'ah. Dah muka dia orang tino. Tu. Lin nikah. Wilayah mar'ah tu bagi nikah. Istatba'atil wilayatu 'alaiha al-wiyalata ala atiqatiha. Nescaya mengikutlah oleh wilayah di atas mar'ah sana. Mengikut wilayah di atas mar'ah. Wali kepada mar'ah itulah. Mengikut wilayah wali di atas mar'ah sana itu al-wilayata ala atiqatiha. Jadi mengikut oleh wilayah di atas perempuan itu akhir wilayah di atas atiqahnya al-mar'ah. Itu dia. Jadi bila dah ternafi wilayah mar'ah bagi nikah jadi istitba' mengikut wilayah di atasnya di atas mar'ah sana itu al-wilayata ala atiqatiha. Makna mengikut di atas makna mengikut akan wilayah di atas atiqahnya mar'ah. Jadi tafriqnya fayuzawwijuha. Maka mengawinlah waliul mar'ah sana. Akan dia akan atiqatil mar'ah. Jadi maka mengawinkan oleh wali mar'ah akan atiqah mar'ah. Jadi ada dah dia panggil wa yuzawwijuha abul mu'tiqah. Jadi maka mengawinkan akan atiqah. Atiqah mu'tiqah itulah. Jadi ataupun atiqatil mar'ah tu. Jadi mengawinlah akan dia akan atiqah saat itu abul mu'tiqah, ayah kepada mu'tiqah tu. Ayah kepada perempuan yang memerdekakan hamba perempuan tu, dialah wali kepada atiqah mu'tiqah tu. Atiqah kepada mar'ah tu. Summa jadduha. Kemudian datuk mu'tiqah ala tartibil awliya'i, di atas tertib awliya lah. Di atas tertib wali-wali lah. Wala yuzawwijuha ibnul mu'tiqah. Tidak boleh mengawinkan atiqah kepada mu'tiqah tu oleh ibnul mu'tiqah. Tak boleh. Anak kepada mu'tiqah tak boleh mengawinkan akan atiqah mu'tiqah tu. Tu. Maknanya ibnul mu'tiqah tak boleh. Qala wa yu'tabaru fi tazwijiha ridhaha. Dan diiktibarkan pada mengawinkan akan atiqah tu. Pada mengawinkan akan atiqah kepada mar'ah tu. Ridhaha. Akhir redha atiqah. Manakala atiqah tu tidak redha tak boleh lah. Wala yu'tabaru idznul mu'tiqah. Tidak diiktibarkan izin mu'tiqah. Izin mu'tiqah tidak diiktibarkan. Tu. Izin daripada mu'tiqah. Tu tidak ada iktibar. Mu'tiqah izinkan bahasanya atiqah dia itu dikawinkan oleh wali mu'tiqah tu. Tak jadi. Maknanya dia kena redha atiqah saat ni. Tu. Wa waliyuha mana? Izin la wilayatalah, kerana tidak ada wilayah baginya bagi mu'tiqah. Mu'tiqah dia tidak ada wilayah. Jadi macam mana orang panggil iktibarkan izin mu'tiqah dia orang perempuan ni, dia tidak ada wilayah. Tak boleh jadi tu wali. Tu. Maka izin dia pun tidak diiktibarkan. Wastusniya min tardi dzalika. Diistisnakan, dikecualikan daripada kias demikian itu. Tardi makna kias. Daripada berlaku kias demikian itu. Maknanya saat ni. Mana iktibar redha atiqah. Izin mu'tiqah tidak. Ma law kanatil mu'tiqatu. Masalah kalau adalah mu'tiqah tu. Wa waliyuha. Dia wali mu'tiqah. Mu'tiqah dengan tok wali kepada mu'tiqah tu kafiraini. Ialah kedua-duanya adalah kafir. Wal atiqah tu muslimatun. Sedangkan atiqah tu ialah Islam, perempuan Islam. Kalau begitu fala yuzawwijuha. Maka tak boleh mengawinkan oleh wali mu'tiqah akan dia akan atiqah yang muslimah.
Wali mu'tiqah tu kafir. Mu'tiqah tu pun juga adalah kafir. Likhtilafihima dinan. Kerana bersalah keduanya. Bersalah mu'tiqah dan juga wali mu'tiqah tu. Dinan. Nisbah kepada agama. Wa min aksih. Dan daripada akas al-mazkur sana. Akas yang tersebut lagu mana? Malau kanatil mu'tiqatu. Masalah kalau adalah mu'tiqah muslimatan. Mu'tiqah tu orang Islam. Wa waliyuha wal atiqatu kafiraini pula. Wali kepada mu'tiqah dan atiqah tu kafir kedua-duanya. Jadi fayuzawijuha boleh. Wali kepada mu'tiqah tu kafir. Mu'tiqah tu Islam. Atiqah mu'tiqah tu kafir juga. Maka bolehlah wali mu'tiqah mengawinkan akan atiqah manakala apa? Litihadima dinan. Kerana bersuatu keduanya. Wali mu'tiqah dengan atiqah tu. Bersuatu nisbah kepada agama. Maka boleh. Tu. Wa yuzawwiju atiqataha. Ba'da mana ba'da mautiha. Dan mengawinkan akan mu'tiqah. Yakni mar'ah. Mengawinkan akan atiqahnya mar'ah ba'da mautiha selepas daripada matinya mar'ah. Bekas tua dia tu meninggal dunia. Jadi kalau masa dia tadi dia sebut kepada dia fi hayatiha. Pada hayatnya oleh waliyuha. Yang menikahkan akan atiqah itu oleh wali mu'tiqah. Kalau mu'tiqah itu masih hidup. Kalau mu'tiqah itu sudah meninggal dunia. Siapa dia? Yang orang panggil menjadi wali kepada atiqah saat ni. Makna mu'tiqah dia meninggal dunia dah. Mallahul alwalatu alwala'u. Ialah mereka, oleh mereka yang baginya alwala. Apa dia? Min asabatihi. Min asabatiha. Daripada asabahnya mu'tiqah. Asabah kepada mu'tiqah. Jadi fayuqaddamu ibnuha. Didahulukan kalau tak ada wali kepada mu'tiqah tu. Wali kepada. Jadi iktibarkan mereka yang baginya maknanya wala. Itulah. Maka didahulukan akan anaknya mu'tiqah ala abiha. Summa ba'da asabati mu'tiqah. Summa da asabana mu'tiqil. Mu'tiqi. Kemudian selepas daripada asabah mu'tiq bagi mu'tiq tu. Jadi kemudian daripada tu dah tak ada dah semua al-sultanum ialah sultan. Sebab apa? Li'annahu kerana bahasanya sultan waliyu man la waliyalah. Ialah tok wali mereka yang tak ada wali baginya. Jadi orang tak ada tok wali, wali dia ialah sultan. Kama rawahu at-Tirmidzi. Sebagaimana telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu dan telah menhukum hasanlah akan dia akan hadis. Ma rawahu Tirmidzi ni oleh Imam Tirmidzi sendiri. Wal hakimu dan oleh hakim. Wa sahahahu dan hakim dia mentasihkan hadis ala syarti syaikhaini ialah di atas syarat syaikhaini Bukhari Muslim. Atas syarat tu maksudnya ialah rawi Bukhari dan rawi Muslim. Wal muradu bermula murad bil sultan tu. Siapa dia? Murad dengan kata sultan mallahul wilayatul ammatu. Mereka yang baginya ada wilayah ammah. Itu murad dengan kata sultan. Walian kana au qadian. Tak kira lah wali ke adalah ya ataupun qadi. Itu boleh. Itu murad dengan sultan tu. Qala wa yushtaratu li sihhatin nikah. Disyaratkan bagi nak jadi sah nikah fil waliyi, pada wali tu. Mana tok wali tu, syarat tok wali lah ni aku panggil syarat tok wali. Syarat pada nak jadi sah nikah pada wali hurriyatun. Hurriyatun makna merdeka. Jadi kalau walinya itu tidak merdeka hamba tak sah. Tak boleh. Wa zukuratun orang laki-laki. Wahya min ziyadati kata zukurah tu ialah daripada tambahan saya. Syekhul Islam. Wa rusydun ada sifat rusyd.
Rusyd ni makna cerdik dah. Cerdik lagu mana? Bukan cerdik kecek. Nah, kecek bodoh kadang-kadang kecek kat Allah. Nah, cerdik. Tapi buat teh tu, Rusydun tu dia panggil cerdik pada pengurusan harta. Pada tahap yang paling basic. Tu. Makna dia berbelanja tu mengikut qadril hajah, kadar keperluan. Dan apatah lagi pandai menawari. Tu ada sifat rusydun. Tu. Tidak terlalu, kedekut pun tak boleh juga. Kedekut pun sampai tidak dia panggil taksir ni makna tak sampai dengan hajat. Itu tak boleh juga. Satu maknanya hurriyatun zukurah wa rusydun wa adalatun adil. Adil pada agama tak boleh makna fasik. Adil. Walau zahiratan, sekalipun adalah itu ialah hak zahir. Adil pada zahir. Bukan pada batin. Tak pedah. Kalau begitu tafriq dianya. Fala wilayata liman la bihi riqun. Kalau begitu tidak ada wilayah bagi mereka yang dengannya dengan itu ada riq. Kehambaan. Wala mra'atin. Tidak ada wilayah juga bagi orang perempuan wa khunsa dan juga orang khunsa. Khunsa pun tak boleh juga. Ya, betul lah. Kata khunsa tu makna la wilayata. Makna tidak ada wilayah dengannya bihi. Betul kata lagu. Tapi, na'am, ya. Betul lah kata lagu tu. Tapi, in zawajal khunsa. Jika mengawinkan oleh khunsa, seorang perempuan lah. Fabana zakaram. Maka nyata adalah dia tu laki-laki. Sohlah nikah tu. Dia mengawinkan seorang perempuan. Dia ni khunsa. Lepas pada tu nyata dia tu zakar. Maknanya khunsa itu adalah asalnya khunsa muskil. Walau macam mana pun dia boleh berubah kepada jadi wadih. Mana nyata kata dia tu jatuh, nyata kata dia tu perempuan. Sohlah nikah tu. Kama qalahu Ibnul Muslim. Wala limahjurin alih. La wilayata juga. Limahjurin alih. Orang yang ditahankan akan dia. Di atasnya. Bisafahin dengan sebab bodoh. Mahjur alih. Bapa dia tu ditahan, disita, tak boleh tasarruf harta dengan sebab bodoh. Maka tak boleh. Wa kadza al-mukhtallu wa kadza mukhtalun nazar. Cedera penilik ke, mana pemikiran, cedera akal lah. Dengan sebab apa penilik ke dia sudah jadi cedera dah. Diharamin dengan sebab terlalu tua. Jadi dia tua agak tindak mikir supaya dulu dah. Tak boleh nak fikir. Benda mudah dia tak boleh nak fikir. Itu cedera. Nazar. Diharamin al-ghairih. Dengan sebab haram ke. Haram tu makna tua sangat. Ataupun lainnya lain daripada haram. Wala li sabiyin. La wilayata juga bagi kanak-kanak. Kanak-kanak nak menjadi wali tak boleh. Wala li majununin. Dia tidak boleh juga, tidak ada juga wilayah bagi majnun. Atbaqa jununuhu. Mana itba' mana berterusan. Panggil makna berterusan. Gilanya autaqatta'a ataupun terputus-putus. Gila bermusim. Gila ada masa siuman, ada masa gila. Itu dipanggil taqatta'a. Kama tak ada kira lah. Atbaqa ko taqatta'a. Kama sahhahu sebagai mentasih lah akan dia. Akan kata ini fi asli raudah pada asal raudah. Itulah Imam Rafi'i, raudah Imam Nawawi. Tagliban li zamanil junum kerana memeneke bagi masa gila. Meneke masa gila maka tak boleh dia tu menjadi wali. Fayuzawwiju al-ab'adu. Mengawinkan oleh wali ab'ad. Wali yang jauh. Fi zamani jununih. Pada masa gilanya gila al-akrab. Wali akrab gila. Wali ab'ad lah jadi tu wali. Duna ifaqatih. Tidak
waktu ifaqahnya al-aqrab. Ifaqah makna sembuh daripada gila. Gila takotok ni. Mana takotak tak maknanya berputus-putus. Jadi masa dia sembuh daripada gila, masa tu ab'ad tak boleh. Sebab dia aqrab tu dia jadi hijau ni, boleh jadi wali. Walau qasurat, sekalipun pendeklah naubatul ifaqah oleh giliran ifaqah. Naubah tu makna giliran. Dia ada masa ifaqah, ada masa makna gila ni. Walau masa dia tu senyuman tu makna sedikit ni. Sekalipun ni. Jadi al-ab'ad tak boleh. Tu. Jaddan. Mana nabatul ifaqah, mana jaddan. Isbah kepada tu ni. Tu. Mana jaddan isbah kepada datuk. Mana ai kayaumin, seperti satu hari fi sanatin, pada setahun. Fahya nawatul ifaqah tu kal adami, maknanya jiddan. Qasurat nawatul ifaqah tu jiddan, bersangat bukan jaddan. Mana? Dalam itu dia kata ai kayaumin fi sanatin. Dia sembuh tu satu hari saja dalam setahun. Daripada tu, dalam setahun tu dia gila. Tu. Itu rayah walau sekalipun pendeklah oleh naubah giliran ifaqah tu jiddan, sangat pendek sangat. Qasurat jiddan. Tu. Fahya maka naubatul ifaqah tu kal adami, seperti tak ada. Seperti tak ada lah naubah giliran semua. Kama qala al-imam, sebagaimana mengatakan akan dia akan masalah ni oleh al-imam. Wala li fasikin, la wilayata juga li fasikin, bagi orang yang fasik tidak ada wilayah juga. Tu. Jadi kalau yang fasik itu jangan ada fisik fasik. Naam, ya. Betul lah kata la wilayata li fasikin. Ya betul. Tapi tu nak istidrak. Lil imam, harus bagi imam al-a'zami, raja, mana sultan. Tazwiju banatihi, mengawinkan anak perempuannya. Wa banati ghairi, dan anak-anak perempuan orang lainnya. Bil wilayatil ammati, dengan wilayah ammah, sebagai raja lah, sebagai imam. Bukan sebagai bapak dak. Dia tu makna raja, boleh walaupun dia fasik sekalipun. Walaupun dia fasik, sebab dia menikahkan anak dia tu dengan wilayah ammah, bukan wilayah khassah. Wilayah khassah tu makna sebagai bapak. Tu boleh. Bapak tafkhiman, kerana membesarkan li sya'nih, bagi keadaannya mana al-imam itu. Jadi kalaupun dia fasik sekalipun, dia boleh menikahkan anak perempuan dia tu dengan wilayah ammah. Dengan wilayah khassah tu tak boleh jugalah. Wilayah ammah. Tafkhiman li sya'ni. Fa in adala, maka jika enggan oleh wali, jika enggan menikahkan, tak mau menikahkan, sebab dia tak suka, tak berkenan kepada panggil yang nak jadi menantu dia. Au safaros, yang pertama adala. Adala makna enggan, tak sah menikahkan anak perempuan dia. Yang kedua safara ialah marhalatain, atau apa maknanya dia musafir dua marhalah. Au ahrama, ataupun dia dalam keadaan berihram haji ke umrah. Muhrim, orang yang sedang ihram haji umrah, tak boleh mengawinkan. Au arada atazawwaja bi mauliyatih, ataupun dia nak berkahwin dengan mauliyah dia. Orang dia tu jadi wali kepada orang tu. Dia nak berkahwin dengan perempuan yang dia tu wali kepada perempuan tu. Seperti apa dia? Seperti sepupu. Sepupu dia boleh jadi wali. Dia yang nak menikah dengan sepupu dia. Jadi mauliyah dia tu. Jadi ni semuanya, semua tak ada.
zawwajas sultan. Kalau enggan oleh wali, Tok Wali tak mau mengawinkan, ataupun dia musafir 2 marhalah, ataupun wali itu sendiri nak menikah dengan mauliah dia, maknanya perempuan dia tu, perempuan yang dia tu jadi wali, maka mengawinkan oleh sultan. Apa? Niabatan anhu, sebagai ganti daripada wali. Libaqaihi, kerana kekalnya wali alal wilayati. Mana niabah, ganti daripada wali. Bukan jadi wali. Bukan dia jadi wali. Ganti daripada wali sebab kekal wali tu di atas wilayah dia tu. Tu. Jadi wilayah dia tu makna masih tetap. Cuma ganti. Sultan tu makna ganti. Wadhalika, demikian itu, yakni baqai alal wilayah li'anna tazawwuja hakun alaih. Kerana kahwin itu ialah hak di atasnya, di atas wali. Jadi fa idza ta'azzara istifa'uhu, maka apabila jadi teruzurlah oleh nak menyempurnakan akan dia, akan hak sana minhu daripada wali, waffahu al-hakimu, nescaya menyempurnakan akan dia akan hak sana oleh Tok Hakim. Jadi Tok Hakim menyempurnakan hak, bukannya berpindah hak tu tidak. Bi khilafi ma law safara duna marhalataini. Bersalahlah kalau wali saat itu dia musafir tak sampai 2 marhalah. Jadi tak bolehlah. Tak bolehlah sultan tu nak ganti daripada dia. Li qasri masawatih, kerana qasar pandok oleh masafahnya. Safar tadi. Wa inna ma yahsulu al-adlu, hanya sahaja hasil al-adlu. Enggan itu. Idza da'at, apabila menyeru balighatun akilatun, bila menyerulah oleh perempuan yang baligh lagi berakal, ila kuf'in, kepada suami yang kufu. Ila kuf'in tu makna kepada laki-laki yang kufu dengan dia. Tu. Jadi kalaulah maknanya kalaulah anak dia tu nak berkahwin dengan tidak kufu dia, maka tidak iktibarlah adol saat ni. Wa mentana al-waliyu, mana anak perempuan dia tu nak menikah dengan laki-laki tu sekufu dah dengan dia. Tapi walinya imtina min tazwijih, daripada mengawinkan akan dia akan kufin saat ni. Dia tak sih. Wa in kana imtina'uhu linaksil mahri, sekalipun tertegahnya wali saat ni, dia tak sih menikahkan kufin kepada anak dia saat ni, linaksil mahri, kerana kurang mahar sekalipun. Jadi dan diiktibarkan adol dia tu, bahawa orang panggil sultan boleh ganti dia. Li'annal mahra yutamahhadu haqqan, kerana mahar itu dibuat semata-mata. Jadi hak laha baginya, bagi maknanya perempuan tu. Jadi wala budda min subutil adli indal hakim, dan tak dapat tidak daripada sabit adl itu di sisi hakim. Maknanya kena sabit kata enggan wali itu ialah di sisi tu hakim. Bagaimana? Bi ayyamtani al waliyu, dengan bahawa tertegah tu wali minat tazwij itu, daripada mengawinkan maknanya panggil anak dia tu baina yadaih, di hadapannya. Di hadapan makna wali. Ada situ lah. Enggan tu. Ada situ. Ba'da amrih bih. Selepas menyuruhnya menyuruh oleh hakim. Bihi dengan wali saat ni. Tu hakim suruh dia. Suruh dia mengawinkan anak perempuan dia. Tapi dia enggan. Tu. Jadi wal mar'atu wal khatibu, perempuan dan laki-laki yang mengminan itu hadirani. Ada dua-dua. Tu iktibar kata adol tu. Ataupun kalulah tidak hadir misalnya. Tuqamul bayyinatu, ataupun didirikan akan bayyinah alaih, di atasnya atas al-adli tu minal wali. Ada saksi yang menyaksikan orang panggil di atas wali tu tak enggan, tak mahuan. Li ta'azzuzin, kerana kerah pedar. Jadi ada saksi mengatakan
Ayuh budak tino ni mak buat kerah bedah. Buat payuh. Buat kerah kin. Tak seyo. Buat tak tahu lemu kenyai begitu je. Marilah anak mu nak menikah ni. Yok kena. Dia buat kerah dia. Tu ta'azzuzin. Tawarin menusuk. Dia lari. Dia pergi menusuk rumah sahih dia. Anak dia nak menikah ni. Dia lari. Ada saksi begitu. Itu menunjukkan bahasa dia tu azal. Enggan. Bukan dia tu orang panggil dia tak teringat aku. Dia tak teringat anak dia nak menikah malah tu. Dia pun saya dia ajak pergi joreh. Dia pergilah. Misalnya. Jadi kena ada saksi bahasanya. Bersaksi bahasanya. Wali tu enggan. Enggan tu lagu mana? Dengan bahasa dia tu ta'azuz. Kerah bedah. Buat payuh basuh. Ataupun tawarin makna bersembunyi. Dia pisau pergi nusuk. Lari. Kipeh rumah anak dia orang lain. Dia lari, pisau lari anak nak menikah ni. Kalau wa mahalu tazwijil sultan, tepat mengawinkan oleh sultan itu, mana tadi? Wa mahalu tazwijil sultan, tepat mengawinkan oleh sultan itu bil adli dengan adl itu, idza lam yatakarrar, jika tidak beroleh-oleh. Beroleh-oleh. Idza lam yatakarrar fa in takarrara thalathan sara kabir. Jika tidak beroleh-oleh adl sat ni. Kalau tak beroleh adl, 2-3 kali dicuba. Enggan juga ni. Buat kerah dia je. Walaupun duduk depan sekali buat kerah. Buat kerah ni. Dia nak marah ni. Tak sih. Jadi kalau tidak beroleh-oleh fa in takarrara thalathan sara kabiratan. Kalau beroleh sampai 3 kali, adol dia sedekah laki-laki itu sukufu dah dengan anak dia. Sara kabiratan, jadilah dia dosa besar. Enggan 3 kali. Jadi dosa besar. Bila jadi dosa besar, yafsuku biha. Jadi fasiklah Tok Wali saat ni dengan sebabnya. Dengan sebab orang panggil kabirah saat ni. Bila jadi fasik, tu lagi kepada orang lain wali, Tok Wali. Dah 3 kali ni. 3 kali benda mudah sangat je. 3 kali enggan ni. Maka dia jadi dosa besar. Bila jadi dosa makna dia fasik. Bila jadi fasik, berpindah kepada wali lain. Wali abad dah moga dia fasik dah. Tu. Jadi itulah yafsuku biha al-adilu, orang yang enggan tu makna Tok Wali lah sampai 3 kali dia enggan. Jadi fayuzawwijul ab'adu, maka mengawinkan oleh wali ab'ad. Dah Tok Wali akrak tu fasik. Tu dia. Jadi kena suruh dia. Mana hakim suruh sampai 3 kali dia enggan juga. Jadi berdosa besar dia. Bapa dia tak si mengawinkan anak perempuan dia pada sukufu. Lainlah kalau tidak sukufu. Hak jatuh tu tidak sukufu dengan anak perempuan dia tu. Apa pula tak sukufu? Lah, moga anak perempuan dia tu cikgu. Lepas tu, hak nak jadi tok laki dia tu kai kebun sekolah tu lah. Dia duk gawe duk norak. Tu. Tapi maknanya itu sukufu tu dia panggil apa nama? Syarat bagi boleh ijbar. Jadi kalau tidak sukufu pun kalau tak ada masalah, wali pun makna setuju ni. Tak ada gapo lah. Itu hak perempuan. Tu. Jadi tafri'an kerana tafri'an tu kan. Betul. Tafri'an kerana tafri' buat farq ala anal fasiqa di atas bahasa orang fasik la yali, tak boleh makna menjadi wali. Qalahu asy-syaikhani, kata balah tu ialah asy-syaikhani, yakni Rafi'i, Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Wa quddima inda ijtima'i awliya, didahulukan ketika berhimpun Tok Wali fi darajatin, pada satu darajat, sama-sama sepupu, sama-sama anak adik-beradik, sama-sama anak saudara, sama-sama pak saudara. Lagu mana? Berebut pakat nak jadi Tok Wali. Jadi wa qadima bi qur'atin, dengan undi-mundi, kena buat pilihan raya.
Kena mengundi. Siapa dia yang dapat undi, dia lah. Tu. In tanaza'u, kalau duk pakat bergebu, kalau pakat menolak, tak ada apa, sudah molek lah. Pakat demo, badi menolak. Ya tu jadi tak imeh badi menolak ni. Bismillah. Jika mereka semua wali yang pada satu darjah lah. Di satu darjah. Kalau tidak satu darjah, diutamakan yang lebih tinggi darjahnya. Satu darjah pakat bergebu. Bi'an arada kullu minhum. Dengan bahawa nak berlaku. Semua daripada mereka tu an yuzawwija. Bahawa mengawinkan. Mengawinkan. Akan orang panggil perempuan tu lah. Li'annaha. Li'annaha kerana bahasanya. Al-Qur'an saat ni. Karena bahasanya mengundi itu qati'atul lin-niza', memutuskan bagi niza' berbaluh. Jadi bila mengundi itu, siapa dia dapat undi dia lah. Itu memutuskan bagi balah tak balah dah lah. Itu dia. Qala wa yushtaratu ila akhir wal